korang menjadi super empas, itulah hari kematian ego seorang narsis. Saya Rama, seorang psikologis. Kalau korang perlukan bantuan, klik link bio. Okey, kita sambung. Selama ni, seorang yang high empas, orang yang empati tinggi, sanggup bertahan berpuluh-puluh tahun, beri peluang, memaafkan berkali-kali. Sebab kita fikir semua orang boleh berubah. Dia masih lagi boleh berubah ni. Selalu fikir macam tu. Tapi narsis, orang manusia narsis ni, dia ambil semua tu dan lanyak korang sampai hancur. Dia buat empati tu sebagai beban. Dia guna cinta untuk kawal korang. Tapi kalau korang tahu apa yang narsis paling takut, korang tahu tak apa yang narsis takut? Bila seseorang tu akhirnya pilih diri dia sendiri. Bukan sebab dah tak sayang, tapi sebab dah penat hilang identiti diri dia. Penat hilang diri sendiri. Dan masa itu semuanya berubah. Narsis pun akan hilang kawalan, drama dia dah tak jadi, silent treatment dia tak load, gaslighting dia senyap, kena patah balik. Kerana bila mangsa narsis ni dah sembuh, dia bukan lagi mangsa. Dia seorang yang boleh nampak niat gelap tanpa perlu tunggu luka lagi. Dia dah tak balas dendam. Dia dah tak marah. Dia dah tak ada dendam. Dia boleh hilang saja ingatan tu, seorang narsis tu. Dan dia semua senyum. Dan dia undur diri tanpa bunyi. Dia dah jadi super empas. Dan untuk seorang yang narsis, itulah yang lebih menyakitkan daripada dihina. Sebab egonya mati. Bila dia dah tak penting lagi dalam hidup korang, yang dulunya dia kontrol. Kalau korang pernah buat keputusan yang tenang tapi paling kuat dalam hidup kau, komen, aku pilih diri aku. Okay.